Oh, you can here. Bisa naik straight. We call the baji fan. Kelompok baji kan. So this called the baji. B-A-J-I, baji punch. Okay, from here you just. Okay. Next this one. Kan? Attack is from the outside, right? But sometimes we also face a situation where we have to counter from the inside. Okay, which is I also don't like because kalau kita terdedah pada 1, 2, mana? Dia boleh paut kita, dia boleh rack kita tangan dia kan, paut. Nampak? So kita tak nak benda-benda macam ni kan. Tapi kita kadang-kadang tak ada choice. That's why every time kita pukul mesti multiple strike, mesti banyak kali. Okay? Different angle, bukan same spot, bukan spot yang sama. Kalau kita pergi pada sasaran atas dan juga bawah. Based on our fight, kita memang konsep tempur kita serang atas, bawah. Okay? Hit high and hit low. Okay? Okay? Tapi multiple mesti tu. Jangan pukul sekali dan baik tu sebab dia punya ni hidup lagi. Ini hidup lagi. Jangan angle lain pula. 1, 2, potong, hit. Tengok tangan ni jangan kait ke belakang. Mesti duduk sini. Kalau kita masuk balik, ni ada untuk dekat. Okay? Next kali. 1, 2, cut. Hit. Start. Sekejap, sorry yang mati awak. Tengok sini. Cut. Tengok sini. Hit. Okay. Pull je. Okay, dapat. Kalau kata dia tak mau turun juga, memang kita kena force dia turun. Okay. Dapat. Kalau dapat ini cantik. Okay. Ampunlah aku. Dia sini dapat. Itu dapat. Kalau tidak pergi swing lagi. Dapat. Okay. Dari sini abang dah boleh hold lah. Bila hold, abang turn. Turn kaki. Cut. Ambil sini. Okay. Lock. Semua nak kontrol. So kalau kata dia pisau ni ada lagi kat sini, tak payah disarm apa-apa. Guna pisau ni, hancurkan tangan, masuk, iris. Nampak tak? Kanan ni. Okay, hit, ambil sini, naik je, buat turun. Okay, oh nice. That's why I love European. Okay.